dia pulang dengan bayang. Tidak semua gangguan bermula di dalam rumah. Ada yang bermula di luar dan dibawa pulang tanpa disedari. Ramai individu yang aktif bekerja, sering bermusafir, berurusan dengan ramai orang dan berada di pelbagai persekitaran. Tidak sedar bahawa bukan semua yang mengikut kita pulang itu bersifat fizikal. Pada awalnya, perubahan kelihatan kecil. Badan cepat letih walaupun tidur mencukupi. Emosi mudah terganggu. Rasa tidak selesa sebaik melangkah masuk ke rumah sendiri. Apabila keadaan ini berterusan, suasana rumah mula berubah. Individu yang pulang membawa tekanan luar seakan membawa bersama sesuatu yang tidak kelihatan. Anak-anak menjadi resah, pasangan mula menjauh. Rumah yang sebelum ini menenangkan kini terasa sempit dan berat. Ramai menganggap ini sekadar kesan keletihan atau tekanan kerja, lalu memilih untuk berehat lebih lama atau mengabaikannya. Namun, apabila simptom berlarutan walaupun rutin hidup diperbaiki, itu petanda penting yang tidak wajar dipandang ringan. Lebih membimbangkan, gangguan seperti ini jarang kekal pada satu individu sahaja. Ia mula mempengaruhi seluruh isi rumah. Prestasi kerja merosot. Hubungan keluarga menjadi tegang. Keputusan hidup dibuat dalam keadaan emosi tidak stabil. Dalam banyak kes, individu hanya bertindak apabila keadaan sudah terlalu ketara dan sukar dikawal. Ketika itu, kos emosi, masa dan kesan kepada keluarga menjadi jauh lebih besar. Di pusat rawatan Al-Qayyum, kami sering menemui kes di mana seseorang tidak sedar bahawa gangguan yang dibawa pulang telah lama menjejaskan keseimbangan rohani dirinya dan rumah tangganya. Rawatan dan terapi Al-Quran dilaksanakan secara berperingkat, berdisiplin dan patuh syariah, bertujuan memutuskan kesan gangguan serta memulihkan ketenangan jiwa dan persekitaran hidup. Jika setiap kali anda pulang ke rumah terasa semakin berat, itu bukan perkara biasa. Bertindak awal adalah langkah melindungi diri dan keluarga. Menangguhkan kesedaran hanya memberi ruang kepada masalah untuk terus berakar. Hubungi kami hari ini, Pusat Rawatan Al-Qayyum, Cahaya Kesejahteraan Hidup.